Macam mana dengan bisnes public gold, anda boleh dapat income pasif RM5,000 sebulan dalam tempoh 24 bulan. Mungkin anda dah pernah dengar sebelum ni, saya pun sentiasa buat video cakap benda ni. Pertama sekali tuan-puan, jadi dealer public gold, anda tak perlu jual emas. Mungkin ramai yang fikir, kami dealer public gold, kami ambil stok, kami pergi jual emas. Sebenarnya tidak sama sekali. Saya hari ni penyimpan emas lebih kurang ada 20,000 saya punya empire. 1 gram emas pun saya tak pernah bagi jual dekat customer. Mereka semua beli emas direct dengan public gold. Jadi macam mana dealer public gold boleh dapat income passive macam ni? Yang pertama sekali dari sudut pendidikan. Maksudnya saya sebagai dealer ni, saya akan buat video yang mana saya akan bagi ilmu tentang simpanan emas. Jadi bila mereka nak menyimpan emas, saya kan dealer. Saya bolehlah daftarkan mereka di bawah bimbingan saya. Sebab kenapa mereka pilih saya? Sebab saya yang bagi ilmu. Jadi bila mereka simpan di bawah bimbingan saya sebagai seorang dealer, bila mereka buat belian simpanan emas, public gold akan bayar royalty kepada saya. Jadi bila public gold bayar royalty lebih kurang 1% hingga 2%. Tak banyak, tapi bila dah ada ramai, banyak jugalah jawapan dia. Jadi nak bagi tahu dekat sini, macam mana nak dapat 5,000 sebulan pasif tu. Dalam tempoh 24 bulan, dalam tim kami 5G dan juga G100, anda hanya perlu educate 1,000 orang penyimpan emas yang menabung emas dengan ilmu. Bila mereka menabung emas, yang pertama tabungan bertambah dan mereka menuju ke arah kekayaan lah, yang mana bila tabungan bertambah. Jadi bila mereka dah ada 1,000 penyimpan emas ni, kita buat andaian lah. Sebulan mereka hanya simpan 250 sahaja. So kita ada 1,250 darab dengan 1,000, sales kita lebih kurang 250,000. So maksimum kalau master dealer kita boleh dapat insentif dalam 2%. Jadi 2% ni daripada 250,000, kita dapatlah 5,000 sebulan. Tak pergi kerja pun adalah passive income. Tapi nak dapat passive income tu bukanlah anda saja-saja duduk daftarkan orang. Anda kena datang belajar, training dan bantu mereka penyimpan emas kita tu kaya dulu dengan tabungan, iaitu simpanan emas, dan insya-Allah anda pun akan kaya nanti. Jadi itu serba sedikit tentang dealership public gold lah. Kalau anda nak tahu detail, tak cukup dengan satu video ni. Nanti boleh join saya punya webinar, cara jana pendapatan pasif dalam 5,000 sebulan sambil menyimpan emas di public gold bersama tim 5G dan juga G100. Jadi kalau anda rasa video ni bermanfaat, boleh tag dan kongsikan kepada kawan-kawan. Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.